Orang yang nampak kaya, belum tentu mereka benar-benar kaya. Mereka memandu kereta mewah, pakai jam tangan berjenama, dan bercuti ke luar negara. Tetapi, dalam diam, hutang mereka menimbun, simpanan mereka kosong, dan hati mereka sentiasa gelisah. Inilah perbezaan di antara hidup yang nampak kaya dengan mereka yang benar-benar kaya. Henry berkata kepada Zui, "Kalau kamu mahu bebas dari kewangan, jangan kejar gaya hidup yang nampak kaya, tetapi kejarlah kehidupan yang benar-benar kaya dari dalam." Zui termenung. Dia sendiri pernah terpengaruh dengan media sosial, dengan rakan-rakan yang nampak bahagia shopping barang berjenama, dan dengan mereka yang bercuti di serata negara. Tetapi dia sedar, di sebalik semua itu, ramai yang terperangkap dengan hutang kad kredit dan tekanan kerja yang tidak pernah habis. Henry menyoal dengan tenang, "Zui, apa gunanya nampak kaya di mata orang lain, kalau dalam hati kamu miskin, sentiasa ada rasa takut dan gelisah?" Soalan itu membuatkan Zui terdiam. Dan kita pun sama, berapa ramai yang kejar penampilan untuk nampak kaya, tetapi kosong di dalam. Henry kemudian menerangkan dengan lebih mendalam. Living rich ialah bila seseorang cuba menunjuk status melalui harta benda, rumah besar, kereta mewah, dan shopping tanpa henti. Nampak hebat, tetapi semuanya bergantung dengan hutang dan ansuran. Hidup penuh tekanan, sebab setiap bulan hanya bekerja untuk bayar bil. Sebaliknya, being rich ialah tidak semestinya bermewah. Tetapi, mereka ada simpanan yang kukuh. Ada pelaburan yang berkembang. Ada masa untuk menikmati hidup, bukan sekadar kerja. Dan ada kebebasan membuat pilihan tanpa takut dengan duit. Henry memberi analogi. Orang living rich seperti pokok plastik, cantik di luar, tapi kosong di dalam. Manakala, orang being rich pula, seperti pokok hidup, mungkin tidak sempurna, tapi berakar kukuh, boleh tumbuh, dan memberi buah. Zui mengangguk. Dia teringat kawannya yang selalu beli beg tangan mahal, tetapi sentiasa mengeluh duit tak cukup. Sebaliknya, dia teringat jirannya yang hidup sederhana, pakai pakaian biasa, tak menunjuk, tetapi tenang, bebas hutang, dan bahagia bersama keluarganya. Henry menutup nasihatnya dengan kata-kata, "Zui, kaya yang sebenar bukan tentang berapa banyak harta yang kamu ada, tetapi berapa banyak kebebasan yang kamu miliki. Jangan kejar status. Kejar kebebasan." Zui mula faham, kaya bukan tentang gaya hidup mewah, tetapi tentang pilihan hidup yang bijak. Namun dia tahu, menyimpan dengan konsisten bukanlah mudah. Henry tersenyum, kerana jawapan itu akan datang dalam bab seterusnya. Dalam bab 6, Save the Easy Way, saya akan tunjukkan cara menyimpan tanpa rasa terbeban. Bukan dengan disiplin besi, tetapi dengan sistem automatik yang bekerja untuk kamu, walaupun ketika kamu sedang tidur. Zui menarik nafas panjang. Dia sedar, selama ini dia lebih banyak mengejar penampilan untuk kelihatan kaya, berbanding membina asas keuangan yang kukuh. Kini, dia mahu ubah dari hidup yang terlihat kaya kepada hidup yang benar-benar kaya. Sekarang anda dah tahu, kaya sebenar bukan tentang apa yang anda tunjuk, tetapi tentang kebebasan yang anda miliki. Kalau kisah ini memberi anda satu perspektif baru, bayangkan apa lagi rahsia yang akan terbongkar dalam bab seterusnya. Teruskan bersama buku Voice, kerana perjalanan menuju kebebasan keuangan anda masih panjang. Dan setiap bab adalah kunci penting untuk hidup yang benar-benar kaya.